Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke YouTube channel Saiful Islam Vlog. Okey, hari ini kita dalam persiapan untuk menuju ke negeri yang paling bahagia di Malaysia ni. Okey, persiapannya adalah kita nak pergi ke Terengganu. Okey, kita bawa staff hari ini ke Terengganu dengan menaiki bas. InsyaAllah kita akan mula bertolak lebih kurang dalam 11 lebih pukul 12 macam tu. Macam aku sekarang ni tengah tak siap lagi, tak habis kemas lagi, walaupun jam sudah menunjukkan lebih kurang dalam 8.40 kot, lebih kurang sekarang ni. Okey, betul 8.40. Okey, jom kita slow-slow kita nak berkemas. Ni kita punya beg kita. Ya Allah, sepah lama tak pergi trip ni. Okey, kita kena buat satu-satu. Kamera nak bawa. Okey, kelengkapan yang paling penting, kelengkapan mandi mesti settle dulu. Okey. Okey, sekarang ni aku dah berpeluh dah ni. Allah. Sekarang ni aku tengah cari goggle masknya yang macam ni. Ini Aziza punya, yang aku punya hilang dalam rumah ni. Tak tahu kat mana, sebab itu hari nampak budak dia main. Stres ni. Aduh, itu hari lupa nak cari. Sekarang pukul apa? Pukul 9.30 dah, kita tak gerak pukul 12 dah. Harap-harap jumpa, insyaAllah. Positif jumpa. Sekarang kita berada dekat depan Masjid Ajil, Hulu Terengganu. Kita tengah siap lepas solat subuh. Sekarang ni peserta kita semua tengah mandi, saya ingat. Okey, di belakang ni. Dia bagusnya sini tempat untuk para musafir datang untuk singgah solat, kemudian siap-siap sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Masjid ni agak besar juga. Kalau kita tengok dekat sebelah sana ada bas lagi, dalam ni tadi lagi banyak kenderaan. Okey, bas kita kat luar ni, tapi kita macam blok peniaga kat situ, tapi tak adalah blok sangat, adalah ruang, jadi boleh membeli belah. Raif tadi dia pergi beli bihun goreng kat situ. Okey, bukan Ajil kata. Okey, peserta kita yang Ustaz booking nasi dagang atas tu. Okey, sekarang kita dah sampai ke nasi dagang atas tu. Macam mana kita pergi ni, ramai gila orang. Okey, ni tim kita. Jom kita turun dulu. Ini menu yang kita dah tempah di nasi dagang atas tol. Penuh atas meja ni. Kalau kita tengok kat belah sana, besar kedai dia. Cikgu dah, kita dah bagi dah. Kalau tak tempah mau beratur lagi ni. Kalau tak tempah ni mau tengah beratur lagi. Makan ni aku pergi, ya Allah. Jom. Jom kita Nak gerak ke nak pergi apa? tunggu jap. Jom. Kita tukar dulu. Alung ada yang apa? Kopi pen besar ni. Alung kopi air panas. Alung dah. Okey, selesai. Wah. Sama-sama lah. Kita dah bagi. Sebab saya order kan gitu kan. Hadiah orang-orang ke sini. Padahal ambil gambar. Padahal dia scammer. Ramai orang makan. Ini nasi dagang atas tol. Malam tadi penat cari Google dah. Lepas tu jumpa tak? Tak jumpa. Asal diorang curi. Bila? Kalau okey jadi orang asli laut dah lagi. Tak. Bakal selas hari tu si
Reza main. Google dah tak bawa. Kaki itik tu dah bawa dalam kereta. Turun kereta masuk dalam bas tak bawa juga. Hai, aku lalu. Sakit aku dengar. Masa tengok video Along cuci tu. Semua dah basuh. Dah basuh tu dah angkut dalam kereta dah. Tolong, nanti persiapan dah rapi dah. Tahulah. Benda nak jadi. Tolong. Persiapan dah rapi dah. Nanti Google. Kita jadi orang bajau je lah. Aku nak pengaruh dengan Along. Kena beli takut nanti orang pakai. Okeylah dia kata lah tak payah mahal. Tak payah pakai je sama ni hidup elok je. Tak ada tinggal. Kita berapa Along ni. Okey, terasa air potong kaki dekat nasi dagang atas tol. Bismillah. Oi. Tak manis sangat. Tapi sebenarnya dia manis. Kita rasa tak manis tapi sebenarnya dia manis. Pekat. Okey, lepas ni kita minum air kosong banyak lah. Jom, kita bergerak dah. Bismillah. Nasi dagang atas tol ni, yang bestnya adalah tandas yang disediakan ni bersih gila. Aku siap mandikan Reza tadi. Tandas luas, bersih dan dijaga rapi. Sesuai lah untuk orang ramai datang sini. Okay, ni pemandangan dekat depan. Ini signboard dia. Ni ruang menunggu tau. Punyalah pasal ruang menunggu dia. Tengok kat depan ni. Harap maaf, makanan dan minuman sudah habis. Ni kawasan laluan masuk dia. Rezeki lah. Kita punya bas kat mana? Sana. Kifah. Jadi guide lah KG. Kita tanya soalan, jangan tak jawab sudah. Okey. Kita akan terus menuju ke Taman Tamadun Islam. Kalau ikutkan jadualnya, Taman Tamadun Islam lah. Kita akan singgah dekat situ. Sama ada dia kena, bila pemandu pelancong ni dia ada sekian-sekian bayaran yang dikenakan lah. Jadi untuk menjimatkan, kita buat sehari. Yang lain tu kita guna surat pelepasan. Kita bergambar jambatan angkat sampai ke muara laut depan tu. Ramai je orang. Okey, ni Sungai Terengganu lah. Ni Sungai Terengganu. Sini kita masuk dalam ni, kalau betul-betul kita jelajah, kita akan singgah. Dia akan ambil masa lebih. Okey, kena dah Arnab. Ui, takkan nak kuat lagi? Kuat lagi tak? Ya. Ya, kuat lagi. Ya. Tak putus ke benda ni? Tak putus. Sebab siapa nombor 6 tu power betul? Tak ada ya. Lagi. Lepas. Okey, lepas. Macam tu. Okey. Kita ada peserta Turki. Orang mana? We are from Malaysia. Ni. Where you from? France. Si c'est Paris. Bonjour. Paris. Okey, ni orang Paris, orang Perancis. Okey. Nombor 3 tu ramai-ramai. Nombor 3 tu ada nombor 3 ramai-ramai. Tak seorang. Okey. Ini pahlawan ni. Ini kalau macam ni punya prestasi, Dajjal menang awal ni. Okey. Ini kalau Amerika datang, tumbang dulu ni. Jangan cakap kan tu. Belakang sikit bahaya ah. Sini. Jangan di situ. Dia sini. Belakang. Yang. Sini. Berapa ringgit ni? RM5. Okey, kita try. Okey. Yang. Nah, Vi try. Ya. Jangan Along lagi. Minta maaf. Baba? Okey, berapa je? So, satu tu. Okey. InsyaAllah. So kita ambil lah. Oh, okey. Thank you brother. I know someone. What is your name? Iqbal. Yeah. And you from Malaysia? Yeah. Where? KL. Kuala Lumpur. Yeah. Alhamdulillah, we are from KL. KL. All
Yeah. All teacher. Teacher? Oh, teacher from private school. Teacher of what? Yeah. Macam mana? I've been there. I've been to Momar. Momar. Ya. Ah. Dah lari kau malu-malu. Okay. Macam best lah. Dah, udah bayar satu rola. Dah. Tapi kita orang ada lagi beberapa lah. Tapi cikgu ni bergabung lah semua. Ha? Dia orang semua tembak nombor 3. Kenapa? Saya kidal kanan-kanan. Saya kanan kidal. Lagi bagus. Lagi bagus. 8 ke 7? Saya 7 eh? Saya 5. Okey, boleh. Ustaz Amir mana nombor? Nombor apa ni? Sebab saya tak kisah nombor apa pun saya boleh buat. Main tembak pun. Okey. Ya. Okey dah. Selalu okey gelabah pula dia ni. Jangan tarik dulu. Biasa ni kuda kurang. Atas kuda biasa. Bah jangan lama sangat takut kena pukul. Belum lagi. Oi. Jangan tiba orang sudah. Okey, jari 3 jari macam ni. Okey. Jari 3 jari. 5. Tarik lagi sampai dapat pipi lagi. Lagi sampai tarik lagi jangan takut. Jangan. Masuk je tengah lepas. Tak boleh duduk kat sini. Kalau tak belah situ dia arrow tu ke kanan mah. Oh, okey. Takut kat bawah. Tarik tak sini ke sini. Panas lu. Mata sejuk. Cuaca panas sekarang ni Okey, kita sekarang menuju ke JT untuk menaiki cruise bersama dengan ahli rombongan. Sekarang jam lebih kurang 11.30. Agak panas juga sebab kita akan ada satu sesi 1 jam cruising. Kemudian kita akan pergi ke Masjid Abidin untuk solat Jumaat. Yang lain perempuan akan menuju ke Pasar Payang. Okey. Kepada pemandu pelancongan kita. Sebab dengan kereta kan, dalam kereta dengar. Karina kena introduce lah. Zaman geng kereta. Kereta depan. Kereta tak kenal lagi. Dalam kereta tu adalah saya. Kereta depan. Okey, seorang je ke buat payment ke sana? Seorang je, Huda. Okey, yang buat payment kelab. Bendahari Club. Okey, berapa orang? 4. Itu bapak ni pun boleh bagi untuk 4. Kita akan naik 4 boat. Kita akan Okey. Kita menuju naiki cruise. Allahu Akbar. Air cantik masya-Allah, biru. Sebab apa biru? Sebab sekarang matahari kuat. Bila matahari kuat, air pun nampak sampai ke bawah. Okey, kita pakai jaket keselamatan dulu. Okey, dah ada jaket dah. Comel lah. Comel lah jaket dia. Oi. Reza. Oi, shark lah. Shark dudul. Semua nak pakai. Kita kena cari jaket. Aisyah ikut bang. Okey. Oh, sorry. Okey, kita pakai jaket keselamatan dulu. Ni. Berjeruk pun berjeruk lah kita hari ni Okey. Kan masa kita 3 orang ni. Tak muak besar. Okey. Okey, kita bersedia untuk menaiki bot. Riz, 4G nampak macam SB. Undercover. Pandau kiaman. Biasa je. Diam-diam ada pistol punya. Ni nampak pelancong betul ni. The boys. Baba, ini jom. Jom. Oh, ini polis ni. Riz, 2 orang je lelaki. Tak boleh berkenal.
Okay. Aidi, kita. Nombor batch. Lagi 3 orang. Oh, tak ada. Okay, sekarang kita berada di atas bot untuk memulakan aktiviti kita bercruising bersama cikgu yang lain. Sekarang kita ada 4 buah bot. Belakang kita ni ada 1, 2, ni bot kita 3 dan satu lagi dah bergerak dah. Cuaca panas, air pun biru. Cantik ni, Sungai Terengganu ni. Allahuakbar. Ustaz Boji senyum. Tak Boji gembira. Senyum bergembira. Ambil gambar hantar bini dia. Boji. 3 nombor. Okey, kita sudah sampai ke Masjid Kristal untuk kita bergambar. Nampak rambut kita pun sudah tak berapa nak cantik sebab kita terpaksa cabut kita punya cap. Kita sekarang berada di hadapan Masjid Kristal Keadaan bot ni pun siapa yang tak biasa dia boleh mabuk sebab dia bergoyang. Okey. Siapa nak muntah boleh muntah. Sekejap, saya tak ada video dengan isteri saya. Ini dia. Okey, dekat depan Masjid Kristal bersama isteri. Dia lebih kurang macam dekat Istanbul lah, Turki. Okey, kita dekat Bosphorus. Tu belah sana tu ada jambatan Bosphorus. Jambatan Los Angeles. Belakang sana. Oh, tu nampak jambatan tu. Satu family. Nak video. Okey, ni jambatan. Kita lalu tu kan. Okey. Ayam tu malah. Okey, bot 3 dah menunggu kita di sana. Oh, kita berada di bawah jambatan angkut. Oh. Okey. Jambatan bukan bangunan. Mayang mall. Baba. Baru tahu. Abang kata depan ni. Depan ni dia jagalah. Agak lucu. Maksudnya sebelum dia tak jaga. Baba mesti kau. Kalau ni kena bantai. Kena bantai. Tangan. Jangan pegang tebing. Jangan pegang tepi. Tangan dalam. Kita lalu bawah tu. Okey. Turun, angkat tangan. Barang semua keluarkan kat bawah. Serah diri, bendera putih. Kipas putih. So finally kita dah sampai pun. Okey, kita ditahan di perairan antarabangsa. Kita dah selamat sampai kat JT. Now kita nak menuju ke aktiviti seterusnya iaitu ke Payang. Dan yang lelaki kita akan bersedia ke Masjid Abidin untuk menunaikan solat Jumaat. Kita nak pergi semayang ni. Awak boleh ke semayang? Jom. Pergi semayang. So, sekarang ni kita nak ke Masjid Abidin, Masjid Negeri. Hari ni Jumaat tak ramai orang tapi kawasan ni cantik Tengok dia, Reza, jom. Reza, jom. Kita baru lepas semayang Jumaat. Sekarang kita berkumpul dekat dengan Datan Shah Bandar. Ni semua selesai ni. Tengah menriki untuk makan tengah hari kat mana. Mungkin kita pergi Pasar Payang. Kita kena pergi sana lah, Pasar Payang 2. Okey, kita sudah selesai dekat Pasar Payang. Ni ada sedikit buah tangan kita beli ni. Jam lebih kurang 3.30 kita nak balik dah, nak pergi hotel. Hotel dekat je sebenarnya, kita boleh jalan kaki pun. Tapi disebabkan panas, kita kena tunggu bas jugalah. Sekarang kita tunggu tour guide kita datang insyaAllah. Kita berada dekat Insaf Grill. Dia Insaf Travel punya restoran dekat Kuala Nerus ni. Kita sampai lebih kurang dalam 7.30. Kita solat maghrib. Ni surau dia, luas. Sekarang kita berada dekat tingkat 4. Lepas ni kita akan turun bawah untuk menjamu selera makan malam di tingkat 2 insyaAllah. Tingkat 1 lah. Tingkat 1. Okey, jom.
makan malam di Insaf Travel. Insaf dulu baru Travel. Ini makanan yang disediakan. Semua masih menahan perut lagi. Dan lagi kita akan mulakan acara makan malam kita. Ini dia Wan ni. Okay, insyaAllah. Okay, guru dah mula mengambil makanan. Alhamdulillah nampak menyelerakan. Kambing ada, lamb shank ada. Tema kita warna purple ini. Makan malam dekat ya, Insaf Travel. Okay, Insaf dulu baru Travel. Sekarang kita nak ambil gambar beramai-ramai dengan staff kita. Okay. Tapi malam ni kecoh lah kat sini. Kereta dah mula banyak sebab malam ni dia orang ada Terengganu Marathon. Jadi kita kena cepat-cepat untuk avoid trafik. Okey, pagi 2 Mei insya-Allah pagi ni kita akan pergi menuju ke Pulau Redang. So semua tengah siap sekarang ni. Kecuali si budak ini dia tidak siap dan dia kan kena ni. 1 2 3 syuf. Ya cepat Eza, siap. Okay, bye. Jam lebih kurang 7.13 di suku kita ready nanti. Okay, kita dah sampai dekat JT Penarik. This time kita ni JT lain, tak sama yang macam sebelum ni. Okay, kita jumpa dengan kita punya PIC iaitu Cikgu Sauti. Dia beach boy ni. Yang spek saya ambil tak tadi? Spek? Dia tak bagi kat tangan saya. Tak ada. Kita semua jaga dia. Cikgu lelaki mana cikgu lelaki? Orang je lagi. Orang sahaja lagi. 2 orang. Okey Dila. Sini. 13 sahaja. 13 sahaja. Oh, minta maaf. Dila masuk. Dila masuk, udah keluar. Okey. Ustaz Zakwan seorang-seorang. Tak apa. Dia sebab dia ada bini dia. Dah cukup dah. No matter. Okey, kita dah mulakan perjalanan kita pagi ni. Ni trip kita. Satu bot ada 24 orang. Ada bot lagi ada 14 dengan 20 lebih jugalah. Okay. Dah sempat dia nak ambil gambar dengan kita punya PIC Cikgu Ahmad Sauti.
sekarang kita dekat MCTS. Kita nak order celup tepung. Hari ni nampak okey. Dia yang ni Kita tengah nak pilih menu. Set abang sayang RM42.50, set nanti daman 178, set poligami 104. Kita sekarang makan dekat MCTS. Alhamdulillah dah kenyang tadi. Tengok cikgu-cikgu makan. Macam mana treat ni okey? Penat. Penat? Dia enjoy. Lapar? Makan makan saja Makan saja. Nasi dagang, nasi Arab, celup tepung. Dia bersyag. Ni kita tengok suasana dekat MCTS. Mr. celup tepung. Caesar kita makan. Assalamualaikum. Sarapan. Kejap. Okey. Imam tadi. Semayang kat masjid sana kan? Selesai dah? Tak, dari sana. Dalam siapa? Raif. Raif. Dah cek dah? Berapa? Pagi ni kita jalan ke kampung Cina. Jadi kat sini lorong ni dia ada mural yang cantik. Jom kita tengok bahagian mural yang ada dekat sini. Ni dots and drop colour kampung Cina. Ni sedikit lah. Lebih kurang macam Jongkong Walk. Sajalah kita pusing sebelum kita nak balik kejap lagi kan. Okay. Ada hiasan tanglung dia. Ada pondok telefon, ada telefon dan mural lah. Ropok Leko Kelulut 008. Orang beli batu. Bandar 30. Tak 42 yang 30 pack tu yang ni ah. Ini berapa pack? Ni 2 10 je. Orang yang beratur. Skopek. Ni apa tahu? Tak tahu. Tak tahu apa. Berapa ni? Ada 42 lah.